Bila penyewa keluar, tak tahu macam mana dia boleh duduk penuh dengan habuk. Tak pernah sapu, tak pernah apa. Oh gila dah. Oh payah. Penuh dengan debu. Gila betul. Nak kena bersih, nak kena cuci, nak kena mop, baru boleh iklam letak ni. Wah, penuh dengan debu. Gila betul lah. Kipas dah hitam lah. Okey, kita buat pelan-pelan, slow-slow. Okey, after kita dah siap kemas. Okey, dah buang semua habuk-habuk. Ini bilik master bedroom paling besar. Dilengkapi dengan almari, towel rack, kerusi, kapet, tilam, bantal, katil semua lah. Dan kipas shielding. Okey.